Main masuk sini lah. Ni masuk TV3 ni. Tengok kat 3 TV. 3 TV. Ni, baik. Ni nak pendapat lah. Sila itu yang tak jumpa dah. Legenda. Legenda dia mesti dah. Ya. Air tu tak boleh lagi. Kat situ tak boleh lagi. Tak pula. Jadi kena pula air buah. Satu balik aja. Ingat dalam air buah. Ni dia orang buat pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Tu ada budak-budak lukis. Pertandingan mewarna. Yang syoknya Mbak Iwi ni, dia tak fokuskan kepada motor 100%. Dia ada fokuskan, dia ada campur dengan program lain. Untuk budak-budak, untuk orang tua, untuk geng-geng basikal, apa lagi macam-macam lagi lah. Untuk orang kampung. Itu dia punya keunikan. Kerana ada apa ni, event punya vendor. Baju adik ni bawa. Oh. Ini ada dessert. Ini dessert juga. Oh, macam-macam dia. Nak buat strawberry chocolate pun ada. Fresh kita buat. Pilih-pilih rasa. Ada bukan 6, 8, 10. Ada mango, mixed fruit, ada kiwi, blueberry, strawberry anggur dengan strawberry. Okey guys, aku dah rehat kejap tadi. Santai-santai kita sambung shoot video. Kita orang dah pun berpindah parking daripada sana ke sini. Jadi sini merupakan parking TZM. Kita akan campur geng Kuantan campur dengan TZM Kajang. TZM Kajang ada 4 biji. Start daripada motor aku sampai ujung ni geng Kuantan. Ada 6 biji TZ, tapi kat sini ada 5 lah, sebab sebiji lagi masuk auto show. Jadi kita cari mana geng-geng ni. Aku tak tahu geng-geng ni kat mana dah. Kita jalan je lah. Mana geng Kuantan, mana geng Kuantan? Kat motor. Dekat motor show ni. Kawasan-kawasan yang motor-motor yang terlibat auto show. Katanya ramai geng Singapura. Yang padu-padu memang Singapura lah. Tapi ni setakat ni aku nampak no plate Malaysia lagi. Yang ni Malaysia, tu Malaysia. Ni tadi aku nampak ada satu motor tu, ada dia buat macam basikal, ada mesin tu. Tu motor kuning kat sana. Lagi kita tengok. Oh ni motor lama. Memang dia mengekalkan original tu sampai sekarang. Kita bersama dengan Mr. Edward. Kita promote tempat dia ni, iaitu jualan tayar dan berbagai minyak hitam dan beberapa barang lain. Yang lain motor-motor retro semua nampak retro lagi. Tapi TZ Mike punya setup nampak moden. Okey, kita bersama dengan Abang Konjat. Mr. Edward ni dia suara dia kata kena bayar kalau dia bercakap.
Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okey, selamat datang kepada mereka yang datang ke Melaka Byway 2025. Okey guys, di booth kita di Netlife kita ada bawa dua produk. Dia orang kalau buat memang meredik lah. Masih baru lagi dalam pasaran. Okey, kita ada yang pertama minyak Eagle daripada France. Okey, untuk hari ini kita ada buat promosi guys. Okey, promosi 10 day challenge. Okey, simple je. Setiap pembelian 2 botol minyak Eagle kita akan bagi percuma bagi t-shirt satu helai. Okey, anda tukar minyak hitam dalam masa 10 hari. Jika anda tidak puas hati dengan performa minyak kita akan pulangkan balik duit anda. Okey, okey, untuk keterangan lanjut boleh datang ke booth Zinelab. Selain daripada minyak hitam Eagle, kita juga ada tayar Endless. Tayar Endless tu made in Turkey. Kita jangka akan sampai di pasaran tempatan pada bulan Februari nanti. Okey, hari ini siapa yang join kita punya WhatsApp group, kita akan bagi voucher tayar RM50. Okey, setiap yang join kita punya WhatsApp group, kita akan bagi voucher RM50. Okey guys, so ada dua promosi selain daripada minyak hitam, kita juga promosi untuk tayar. Okey, back to the DJ, terima kasih. Okey, kepada pengunjung-pengunjung yang ada, pastikan jangan hisap rokok merata tempat. Jangan hisap rokok merata tempat dan juga jangan buang sampah merata-rata. Tolong masuk kepada tong sampah yang telah disediakan. Terima kasih. Tolonglah kami punya urus setia dan juga kru akan sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik. Terima kasih. Sekarang ni aku berada di Wazi Motor, bus Wazi Motor. Yang ni aku tak pasti sama ada dia buat pertandingan atau apa. Naik motor, lepas tu lalu dia punya halangan tu, lepas tu dia kira berapa saat. Tapi aku tak sure pertandingan atau apa. Kita tengok lah. Okey, jadi dia punya program dekat sini kena bawa motor sendiri, helmet sendiri, kemudian test sendiri. Dia orang punya laluan yang dah sediakan, guna motor sendiri lah. Kalau motor kapcai, okey senang sikit. Kalau motor besar macam abang ni tak tahu lah. Macam tadi aku tengok brother ni bawa skuter macam okey, adalah terlanggar sikit pun. Cuma kalau motor besar gini aku tak pasti lah senang ke susah. Sebab memang kecil dia punya laluan dia tu. Kita tengok brother ni punya skill pula, skill pemanduan. Tak silap aku cakap dia tak ada jatuh kaki macam aku. Tengok. Terlalu besar. Memang bukan untuk ni, bukan untuk apa tu, motor besar lah. Tapi kalau orang pandai, skill ada, boleh lah. Kat seekor kecil lah.
memang gerak. Aku kalau ikutkan berminat, tapi aku segan sikit lah nak masuk. Ya, kita jalan-jalan. Aku tak berjalan lagi kat luar ni. Jadi jom kita berjalan tengok apa yang ada. Fly ride. Aku tak tahu apa dia, memfokuskan apa. Mungkin Yamaha. Sebab ni ada 25, ada X-Max NVX. Tapi lawa warna NVX ni. Cantik lah. Aku suka lah kombinasi warna NVX ni. Dan helmet Grayshaw yang memang aku pakai. Oh, ni cantik sikit. Dia punya apa tu? Shape dia, bentuk dia. Yang aku pakai yang ni. Shape dia cantik. Full face. Cantik lah ni. Demon Slayer. Tu. Kita ada 2 game. Satu ni nombor bertuah. Abang dapat antara 3 nombor ni lah. Kalau tak, abang tak menang game ni, abang boleh main bola ni. Nanti akan diorang explain lah game dia macam mana. Kalau kita je hati-hati, abang boleh dapat 1 spray busuk. Nak cuba? Spray boleh pilih ke apa? Tak boleh. Boleh Bartender. Okey. Nak cuba? Sekadar follow lah. Abang ada motor bang. Lagi satu kita ada booth spray motor. Kalau abang nak spray mana-mana motor abang, tim kita akan guide lah, produk kita bagi free. Okey. Itu antara warna-warna yang kita ada lah kan. Ni produk baru. Ada follow, okey abang boleh main nanti. Mari buat. Abang hanya perlu tekan ni ke bawah, nanti bola tu keluar. Oh. Dapat ni lah, nombor ni. Ini booth CF Moto. CF Moto antara model bukan model, brand lah, jenama yang aku suka sebab dia punya motor-motor dia macam ni kan. Ni aku suka lah motor model ni. Ni tengok dia punya sport bike pun agak unik. Naked bike, skuter. Skuter pun aku suka. Tapi ni SYM. ADXTG. Cantik lah warna lollipop tu.
tapi walaupun hanya 3-4 dokumen, selain daripada pasport, selain daripada insurans dan sebagainya, kalau nak masuk Itu kapcai mungkin. sebelah Itu kapcai, Asia itu Barat, kapcai. sebelah Eropah, Itu tank. tanah itu wajib. Oh ya Allah. Okay. China tidak memerlukan. Itu orang duduk kat atas ni, grandstand. Sekarang ni pukul apa dah? Pukul 5. Dah dekat 5 suku. Jadi cuaca dah pun mula hujan. Jadi aku dah standby pakai baju hujan. Yeah. Sejuk. Sebab sejuk je, bukan sebab takut basah. Aduh, ni pun baru bangun tidur. Jadi sekarang ni nak tunggu pengumuman lah untuk apa ni? Untuk auto show. Itu je. Dah settle, kita akan gerak balik lah. Ni ramai yang duduk kat atas ni, yang takut kebasahan. Tapi sini dah start basah. Kalau ikutkan bumbung jauh sana, angin kuat lah ni. Ui, sejuk.